ekor buat tayar ni lah kan. Tayar utama, tayar kepala ni semua pakai tayar asli. Bukan tayar orang asli, tayar asli. Tayar ori lah orang cakap. Bukan celup. Trailer je pakai tayar celup. Itu pun celup sekali, paling kuat pun 2 kali. Tengok pada kat tayar lah. Dia tak boleh celup pun dah. Tak tahan. Motor compact ke apa kan. Tu jaga tu. Okey, kau nak bagi sikit ni lah. Sikit petua. Buat petua. Ni orang dulu lah, daripada lama tu, masa kau ngikut tu, sebelum belajar tu. Masa dulu tak pakai tiup lah, dia pakai tayar tiup. Dia orang bagi clue sikit, bagi tip sikit kan. Bagi betul nak tengok tayar ni dia panas tak panas. Sampai kita tengok bawa dia kan. Tengok tayar tu, dia kata senang je. Tayar ni kalau dia terlalu panas, tengok tayar tu, dia hitam dia lain. Hitam dia macam berminyak tu. Dia macam berminyak. Itu tayar tu panas nama tu. Itu panas sangat tu. Dia kalau dia tak panas, dia hitam ni biasa je, dia tak hitam sangat. Tayar tu tak panas sangat lah. Kalau dah berkilat, tengok tayar bunga, dia atas bunga dia berkilat, ada macamnya tu kan. Tu jagalah tu. Dia panas lah tu. Lagi satu kita kalau nak cek tayar lah, jalan jauh punya lah, jalan jauh apa ni, nak kena cek kat tayar, nak tengok tayar tu tahan elok tak elok angin kurang ke. Jangan sesekali awak tepuk dia. Jangan kau tepuk pakai kayu ke pakai besi. Jangan sesekali nak cek angin tu. Awak pakailah benda penyukat angin tu, tapi rasanya tak ada yang ada nyimpan penyukat angin tu. Februari ni ayah ni ada nyimpan. Cara senang je, nak tengok angin cukup tak cukup. Tengok mata kasar satu, tengok dia kepeh tak kepeh lah. Dia satu, pergi tepuk lahan je. Tepuk macam ada perempuan. Tayar ni macam perempuan je. Tepuk kuat-kuat sekejap lagi dia. Perempuan kena raya kalau tepuk dia, dia tengok panas-panas hati balik kerja tu lah. Tepuk benda tu, pergi tepuk belakang dia, kena raya. Mau melompat dia lah. Dia kau nyawa tak kena menampau, nasib baik sangat lah tu. Lah raya makan menampau. Macam tu tayar ni ke. Jangan tepuk kau tepuk sikit, dengar bunyi je. Bunyi dia lain. Kalau angin kurang lain bunyi, kalau angin penuh dia lain bunyi. Tayar ni ibarat macam orang perempuan je lah. Tepuk belah elok dia tak marah. Tepuk perlahan-lahan lah. Apa senyumnya dia nanya dengan abah dia. Letih lah. Muah lah kena kerut lagi sikit. Tayar gitu juga. Rasa-rasa aboy panasnya tayar ni. Gitu lah cara dia. Aboy. Lagi satu betul lah. Tak nak ngabur dengan tu je. Ni kau tengah banyak bukit habislah bak tayar Kena nyambung lagi bak tayar ni. Boleh nyambung lagi. Dia gini ada nanya apa kena celup. Nanya gini, macam kontena ni, dia satu kepala ada 4 ekor. Dia tak, dia ekor dia banyak. Kalau dia ke pulau nak pakai tayar ori ni, parking waktu parking dekat Panggai kan, tempat-tempat yang jauh. Curi dok orang tayar tu, tayar ori mahal. RM1,000 lebih sebiji. Dia tak kan, dia nak kos pun tinggi. Saya kamu ni sewa. Kerja dia punya upah sewa. Ada trade, adalah saya kat trade-nya. Kalau sampai sebiji satu trailer dah 8 tayar. Berapa kali je lah, 4 kali 8 tahu biji tu. Dia ngelok pada dia curi kan. Dia pakailah tayar celup. Tayar celup pun bukan tayar celup sebarangan. Jangan pandai pakai tayar celup yang bertayar aset ni, tayar snow je saji. Itu memang tak tahan. Awak berat jalan jauh sikit dah lagi meletup dia je. Terabur bunga dia lain tu. Itu je orang marah sangat tu. Pakai yang mana bawa sekali celup, mana tayar ori tu. Macam kamu ni tayar ori, dia tak bagi satu botak. Dia ada had dia. Sampai limit dia tak botak lagi. Limit dia tukar. Pasal tayar tu nak pergi celup. Bila celup, tayar tu belum nipis lagi. Kalau tayar tu tahan, dia boleh celup sekali memang dia tahan lagi. Dia takkan terkompet, takkan meletup pasal dia tepel lagi. Tu yang saya kat kamu ni. Saya kau dah kena marah tadi pakai sampai potok. Marahnya tayar tu tak boleh celup.
Rugi dia juga. Ya, banyak kan ni lah. Ada syarikat yang guna tayar import yang dah tak boleh pakai, yang pergi celuk lagi. Itu yang nampak pengecil dia lain tu. Tu masalah kan. Orang dua buat hal, habis semua kena. Tu banyak ada orang fikir. Macam bukannya kargo. Kalau kargo dia lain, satu kepala satu trailer. Lepas tu dia memang hari-hari dia tak ada tukar-tukar trailer. Lepas tu dia boleh pakai tayar ori pasal dia tak potong. Dia tak potong rata-rata. Macam rata potong trailer ni. Kalau hutan lah, dah tepi hutan lah, merata lah. Kawasan-kawasan yang tu tak ada orang lah kadang tu. Ya, kita tak tahu kontena apa. Tapi dia takut curi tu. Bayar lah sebiji dah RM1,000 lebih. 4 biji habis sewa pun RM1,000 lebih. Tayar dah sampai gila 2 biji, habis sewa. Nangis tokek. Kalau kau yang tokek pun kau tak sanggup gitu. Kalau ada kita tokek mesti nak untung. Takkanlah kita keluar model 2 juta, takkan nak untung RM500,000 je. Mesti nak untung gada-gada. Itu kau mega. Nak buat kau kira lah. Macam kau tadi 4 biji sebelah kanan. Nasib kau ni sambung-sambung tadi. Dah sambung semua. Dah ekor kaki. Kita sambung tel-tel. Kita sambung nak pasang apa ni, lampu gantung. Kau tepuk sikit yang luar okey. Tepuk je lah berdebus. Bunyi ambuh yang cakap. Hei, kau nak tukar tel lagi nanti. Nak sambung pasang lampu gantung. Kau workshop tukar tayar lah. Kau tinggal kan. Sambung pula nak tukar je. Orang ni lagi lah semua tak tukar. Tinggal gitu semua. Payah juga tak. Tak tahu ada tanggungjawab tu. Sama tanggungjawab. Jumpa yang banyak bocor. Tak apa pergi nak tukar tayar. Tu senang itu sama-sama. Sikap kita ni berubah. Jangan kata biar lantak lah. Bagi orang lain sambung pergi buat. Lepas tu orang dia pula pergi sambung. Biar lantak lah. Tukar lah dulu. Tukar tayar lain lah. Tak boleh itu. Dia nak kena ni ke. Dah sambung pergilah. Tukar lah. Kalau rosak hantar lah repair. Tak apa. Hari ni kurang trip, besok hari ni rezeki kurang, dah esok lusa tak rezeki kita lebih. Tu gayanya. Kau tak berani laju ni macam hari panas sangat ni. Rimbak kat tayar ni. Kepala apa tak kat mana kan. Rimbak je ke. Aku ingat orang kata kata cabut. Kau benar cabut dari 2 kali kau tayar cabut. Kau sambung kau dah check dah. Bomeng kan ni check. Kau 3 trailer kau sambung. Yang pertama bearing rosak, bearing dah longgar sikit. Bomeng kata tukar. Tak pakai tu nak repair. Sambung kedua check dengan bomeng. Check lagi bearing lagi. Dah gekor dah, tak boleh pakai. Hantar workshop jauh. Tu kau sambung dah lagi bomeng check lagi. Ni elok dia kata. Kau apa sambung pergilah pick up kau nak. Kau dah jalan jauh dah. Sampai ke Sah, sampai ke Shah Alam dah. Baik kau tak laju. Kau tengah slow-slow kau perhati kiri kanan. Tengok pertama kali okey, tak ada nampak goyang je. Kau tengok kali kedua tayar kau keluar dari telah. Sudah kau jaga. Rupa nak patah. Padahal dah check dah tu. Dia nak patah tu. Kadang-kadang dia tunjuk dia dekat tu, dekat nut tu. Dia macam kuai karat. Tu jaga. Yang tak tunjuk ni yang jenis bahasa ikat terlalu ketat. Bila dia ikat ketat, dia terpulas kat dalam. Dia terpulas trik tu lah. Dia tunggu masa je patah. Kau kata mungkin dia dah patah tengah jalan tu, mungkin patah dah banyak. Cuma dia tak goyang pasal dia ikat lagi, dia kemas. Dia patah dah, tapi tayar tu tak goyang. Sampai masa dia patah serentak kali 4 biji 2 biji. Tercabut tayar kan. Nasib baik sebelah kiri. Dia tak pantai orang. Tu fobia ke. Bila dia pecah begitu juga. Biasa bila dia pecah ni, dia berasak. Nampak kita jalan, nampak dia berasak tu. Mesti tu bearing. Mesti bearing kalau berasak. Dia kan tak bearing, break dua dia. Kau tengok berhati tu kau kena tadi dalam jalan lebat. Kau buat triple axle. Kau kona kau tengok tak ada tayar. Kau cakap bila pula tayar cabut
Memang tak ada lampu, dia tak bagi, tak ada asap, tak ada apa. Pasal grease dia dah habis lama kot. Masa kau ambil tu, masa kau sambung trailer tu, mungkin dia dah habis. Grease tu dah habis. Bila grease habis, lepas tu kena pula hujan, dia sejuk, bearing dia tak ada, dia tinggal cabut je lagi. Nasib kau lah kena tangan kau. Tu cakap, tak boleh cakap benda ni. Kadang-kadang ada tanda, kadang-kadang tak ada tanda. Tak ada tanda kita takut kan. Lepas tu tak boleh jalan orang sangat. Kadang benda ni kita trailer kontainer ni, dia bukan kita bawa semua yang tu bertukar-tukar. Tanya orang ni mungkin tanda, tapi orang ni buat tak tahu. Kena kita bawa, kita kena. Tu yang tak tahu tau. Orang nyalah kita. Padahal benda tak tanda. Pasal nak check bearing ni, dia check nak tahu rosak tak rosak ni. Pertama tengok ni lah, kita tengok likin tu. Tepi-tepi tu kalau keluar minyak, grease dah keluar meleleh, tu bearing mesti habis lah tu. Yang keduanya, dia tak ada tunjuk minyak terkeluar kat luar. Dia keluar berdalang. Bila keluar berdalang, kita tak nampak. Yang itu kita kena 2 orang. Seorang tekan brek, seorang pegang tayar. Rasa tayar tu tekan brek, tayar tu gegar. Itu very longgar lah tu. Tu tak kena berdua. Tu cara dia. Macam kontainer ni, kau pun seorang. Kau nak check, itu dia. Tunggu pomer lah tu je kat tu. Satu hari kadang ada masa pomer akan buat spot check. Masa tu lah kau rentas saja. Masa tengkol dia sampai gampang. Kau cakap, awak pandai cari tengkol. Pomer dulu lah. Dia berhenti lah pomer tu. Kita rajin. Saya apa, dia tanya, rajin ingat pagi-pagi menahan orang Melaka. Dia kata malas nak buat kerja tengah jalan. Kalau awak pecah bearing aku kena dibuat kan. Tengah panas tu. Kau check awal-awal hari ni semua jalan dia. Itu dia cara dia. Saya bukan senang. Bawa lori ni bukan sekadar bawa lori. Kena jaga semua. Pasal benda ni risiko. Macam semalam lah, lori kargo tu langgar apa ni, tayar dia cabut. Budak motor langgar tayar dia ni. Tinggal budak motor tu. Bukannya tayar tu langgar budak tu langgar tayar. Ada mula orang cakap tayar tu langgar dia. Dah, tayar tu dah tumbang, budak tu sampai langgar tayar tu. Padahal dalam motor ada. Tu kau dengar dah ajar dia lah. Sampai masa dia nak jadi juga sebab. Tapi tak boleh buat apa lah, pasal dia dah lalu jalan utama heavy tu. Patut dia ada dalam motor. Dia pantai yang besar juga. Bila kena gitu memang payah lah. Kalau nak claim kata lori tak boleh, pasal orang salah. Itu yang masalah kan. Lori tu memang salah dah, pasal dia tak jaga. Sampai tayar cabut dah bawa berat. Orang ni kan, orang kata penyebar. Dah sampai janji. Kau tak tahu bukit. Seterowong lah kita. Kalau sampai tak boleh ke ni, pasal tempat tu timbang pun satu tutup. Dekat dia dah lebih dah. Kejar lah. Buat tenang je. Ni kan balik malam gaya ni. Habislah kita buat tayar. Itulah aku ingat kan, tayar ni bagaikan perempuan. Kena belai. Tak boleh nak ketuk-ketuk kedai. Perempuan ketuk-ketuk kedai, dia menjerit marah. Macam tu kat tayar ni. Kena lembut-lembut dengan dia lah. Belai gosok-gosok. Awak janganlah menentuk. Apa jalan kan belai lah. Awak cakap itu. Awak janganlah menentuk. Kau sayang kat awak ni. Awak jangan sok-sok ya. Kau jangan jauh ni. Gitulah gayanya. Sampai kita masuk Pahang lagi tu. Betul. Nak tengok bukit ni. Kau kaki ni tak sakit, tak bersedak lagi ni. Sakit lagi ni. Tak berapa ni lah. Tak berapa buat ni lah. Atas ni tengok pokok tu kurang goyang. Ni nak buat lah. Itulah cerita buat tayar. Cerita buat lain buat lah.